Okay, inilah cover set baru aku. MX King merah cili api. Aku tak ingat lah macam apa nama dia panggil lah. Tapi sebenarnya cover set ni aku dah lama dah aim. Dekat Y16 dulu aku nak pasang, tapi dekat Y16 dia tak ada stok untuk V2. Sebab aku punya V2, V1 je ada cover set ni. V2 ni tak ada stok masa tu. Tapi kali ni ada. Saja je aku buka side mirror kejap. Waktu ni motor adik aku, dia pakai. Masa dia pakai memang aku akan pasang dua-dua side mirror lah. Okay, so macam mana? Okay tak okay? Aku ada masalah inner kan, ada accident hari tu. Inner ni dia macam tak betul-betul lekat lagi. So aku dah order dah inner ni. Aku nak tukar inner sekali, tapi aku rasa biar dululah inner. Okay, so ni rupa on tak on. Ada a few things lagi aku nak buat kat motor ni, so stay tune. Okay, kita nak tukar swing arm ke kan. Sebab ni memang aku tak akan tukar. Swing arm itu yang lalu kot. First aku tak mesti nak tukar pergi. Ni aku nak upgrade brake lah. Brake dia macam dah tak berapa sedap. Kemudian ni brake hose nak tukar. Banyak lagi je aku nak buat. So stay tune, boleh follow. Yang ni pun aku nak tukar ni. Kesan-kesan jatuh hari tu, kesan accident hari tu tak elok lagi. Okay, so ni rupa baru untuk si lychee. Alright.